Ya, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di WHS Motor dekat Banting. Ini tempat aku servis masa first service hari itulah. Okay. So motor aku rekodkan dah sampai masa dah. Lebih sebenarnya untuk second service. So hari ni dia buka sebab hari Sabtu. So hari tu dia tanya aku abang buat kat mana. Aku buat dekat WHS Motor dekat Banting. So actually sini dia Honda Impian, tapi dia ada servis untuk Enforce juga lah, sebab ada kedai Smart Shop Enforce dekat sini. Basically dia banyak Honda. Okay. So sekejap lagi kita servis motor. So kalau ikutkan, aku kena servis pada 3,000 km, tapi aku lajak sampai 3,800. So agak jauh juga lah aku lajak, tapi aku pun ada masa aku terus hantar. Sebab aku tak ada masa. So aku betul-betul macam busy gila. So untuk second service ni, aku expect dia akan tukar minyak hitam, akan tukar minyak gear sama servis CVT kot. Tapi kalau dia tak buka, aku suruh dia buka CVT kot. Awal lagi. Awal lagi Kalau saya nak request buka untuk bersih-bersih boleh ke CVT? Boleh, kalau nak servis boleh. Tak apalah, bayar lebih sikit tak apa. Dekat ke long distance. Kalau long distance contohnya lah, kalau satu hari dekat 100 km, setiap 5 dengan 6,000 dah kena servis. Kalau tak sampai bawah 50-60, kalau 8,000 setiap hari 60 gitulah. 60 So dia check apa? Dia check minyak hitam, tukar minyak hitam, minyak gear. Itu je lah patutnya. Tapi dia kata awal lagi nak check CVT, tapi aku request nak buka sebab dia nak tengok je keadaan dalam keadaan 3,800 kilo macam mana lah CVT dia. Alright. Agak hitam juga guys minyak dia. 1,000 km sampai ke 3,800. Kurang 2,000 lebih lah belenjan. Hitam juga Lajak betul. Hitam juga. Okay, so kita akan pakai minyak PJ1 lagi. Kita pakai semi sintetik, iaitu kita pakai fully. Okay. Dan minyak gear daripada PJ1 1.4. Okay. Mana bos? Okey lagi ke? Okey lagi? Okey lagi. Tapi cuma nak tengok abu-abu kan? Abu-abu. Tengok berarti macam okey. Cantik ke? 3,000 dia tak ada apa. Condition 3,800 kilo. Banyak abu ke? Okey. Abu tak ada banyak sangat lah. Ada. Okey lah tak teruk lah. Tak okey lah. Bawah lagi baru 3,000 lebih. Kena cerita ni bang kat orang. Sebab ada yang orang dah buka, ada habuk. Tengok nasib jugalah. Habuk tu memang ada. Maksudnya dia ada rekah-rekah je lah kan. Tapi tak ada, saya punya okey ke. Alhamdulillah. So condition belting okey. Puli belakang. Bahagian bel okey. So cuci dengan ni lah. Roller okey kan? So okey lagi kan? Roller okey. Tak ada bulat lagi. Bulat lagi kan? Baiklah. Ada lah, memang ada. Ada sikit lah, tu normal lah kan? Adalah biasalah kan? Biasa ni. Biasalah. So memang ada habuk, tapi tak adalah sampai kritikal, tapi dia just normal lah, normal. Okey. Memang angin je lah kan. Tak adalah sampai pakai minyak, tak adalah kan. So itu dicuci saja dengan sabun, kasih sabun je. So ni keadaan lepas dah tembak angin lah. So okey tak ada cacat-cacat ke apa ke. Just bersihkan je lah.
Tu minyak gear kan, suka 1.4 liter. So okay guys, kita dah servis motor ni. So aku cerita sikit lah sampai kita jalan. Okay, untuk kos tadi, tukar minyak hitam semi-static daripada PJ1, minyak gear daripada PJ1, kena beli 2 minyak gear. 2 liter pasal dia isi 1.4, so kena beli 2, ada lebih 600 di 600 ml. Campur sekali cas servis CVT sebab dia kata untuk 3,000 lebih 4,000 tak payah pun buka CVT, tapi aku request juga buka. Okay, so kena cas lah servis CVT tu. Alright, so basically tak ada barang yang ditukar pun dekat bahagian CVT tu, semua pakai balik. Cuma kita cuci pakai sabun, minyak, grease balik dekat bahagian puli tu. So kita dah dapat dia punya harga servis CVT RM65 untuk kedai tadi lah, tapi dia bergantung pada kedai. Cas aku ni RM65 untuk servis, tapi kerja dia cermat lah, memang cantik kerja dia. Dia buka, dia bersihkan kan, dia check satu-satu. So cermat lah kerja dia, sangat cermat lah. So harga RM65 untuk servis CVT. Okay, aku saja je sebab nak tengok macam mana CVT punya bahagian tu okey ke tak untuk 3,800 kilo. Okay, jadi tak ada masalah, alhamdulillah. Tapi itulah, aku maybe nasib baik lah. Ada orang dia habuk banyak, aku habuk sikit je. So just cuci-cuci biasa-biasa, tembak angin kan, cuci roller, cuci bahagian rumah roller tu. Lepas tu grease sikit dekat bahagian puli sikit belakang, bearing apa semua lah, dia grease. So detail lah, detail. Kalau tolak servis CVT RM65, jadi RM87 50 sen macam tu lah. So basically servis ni tak mahal pun, tak sampai 100 pun. Kita pakai minyak original, minyak gear original. Kalau korang nak jimat, korang boleh servis sendiri. Tapi aku next time, maybe aku nak try servis sendiri lah. Okay, aku akan pakai minyak yang berlainan sikit maybe next time. Okay, tapi untuk minyak PJ1 ni, standard dia ni kedai kata, bengkel kata 2,000 km. 2,000 km. Tapi kau tengok sendiri kan, aku bantai bukan 2,000 tadi. Aku bantai masa first service tu, aku bantai dekat 3,000. 2,000 lebih lah, 2,000 lebih. Minyak memang hitam lah, tak ada hitam gila tapi hitam lah juga. So 2,000 lah, 2,000 km untuk spray minyak hitam. Next, untuk minyak gear 4,000 so minyak gear ni dia macam oil filter lah. Dia tukar 2 servis sekali tukar minyak gear. Masa first service aku tak tukar minyak gear pun. Okay, so begitulah ringkasan untuk servis AX200S untuk second service. Untuk next service kita akan tengok balik lah. So alhamdulillah lah, motor cantik, CVT cantik, tak ada masalah, alhamdulillah. Kita orang kata bernasib baik lah, bernasib baik. Aku pun tak ada kena yang macam exhaust patah ke, skru hilang, tak ada lah, alhamdulillah tak ada. Kadang tengok rider juga, kadang tu dia membedal motor tu, dia pijak exhaust ke, kita tak tahu kan. So aku tak pernah pijak exhaust. Pemijak ada lah. Takut anak dia pijak ke, tak tahulah kan. Bawa macam orang gila ke. Mak skuter ni bagi aku dia tak payah bawa macam orang gila pun, dia bawa santai je. Ada orang nak juga macam gila. Memang itulah. Kita akan jumpa untuk next video dan next service. Dan Assalamualaikum. Bye bye.